Baik, saya nak tunjukkan satu tutorial ataupun step bagaimana nak tambah admin page ataupun tambah page access kepada orang lain selain daripada kita. Okey, saya tunjukkan ini adalah step ataupun tutorial dengan menggunakan iPhone. Pengguna iPhone boleh follow step ni, ataupun pengguna Android pun lebih kurang view dia. Okey, jadi mula-mula buka kepada Facebook software korang. Okey, pergi ke titik 3 ni, line 3 ni. Lepas tu pilih kepada page korang. Okey, saya pilih satu page Kaking Online Shop. Okey, bila dah masuk, dia akan tukar kepada page yang korang tekan tadi. Maknanya korang dah masuk dalam tu. Okey, tekan professional dashboard. Dia akan keluar ni, akan tutup lah. Jadi pergi ke next, pergi ke setting. Akan keluar macam ni, semua setting dia. Okey, cari bahagian page setup. Dah sampai page setup, pergi ke page access. Okey, kat sini untuk tambah orang adalah pupil with Facebook access. Okey, tekan ke add new dan tekan saja next, dan korang boleh type nama siapa yang korang nak masukkan tu. Okey, contoh Hazim MK. Okey, ni tambahkan saya ataupun orang yang anda nak masukkan. Tekan full control dan give access. Ini korang boleh masukkan password. Okey, bila dah add Hazim MK ataupun orang kedua, dia akan invite selama 30 hari. Selepas 30 hari, invitation ni akan tercancel. Dia akan hilang semula. Jadi kena bagi tahu kepada orang yang kita invite dia sebagai page access, bagi tahu dia untuk dia approve. Dan itu saja. Jadi ini adalah step macam mana nak tambah orang selain daripada kita. Okey, bye bye.